lebih ringan lah daripada biasa. Rasa macam motor tu kembali baru keluar kedai boss, macam tu sini. lah. Alright. Hello. Dah sampai akhirnya. Welcome to Seremban. Hari ini kami ada satu kawan travel jauh dari Sungai Buloh nak try kami punya 14X engine treatment kat skuternya. Sebelum tu dia nak test minyak hitam pilihannya kat mesin kami. Tak tengok you test dekat minyak ni dulu. Okay, no Macam problem. mana? So kami jemput kawan ni ke area testing. Alright. Ini rupanya biasa tengok TikTok, ini kita tengok live Yes. Alright. Set up baik-baik semua benda and get ready to test. Macam ni cukup. cukup. Pasang sendal. And go. Okey, ke-4, 5, 6, Ini dia dah ke-7. Temperature pun dah sampai ke 80. 8, 11 dan 12. Okey. Tapi at least dah pass 12 load kat optimum temperature. Around 90 like that. Tapi kita more or less boleh conclude EP protection je additive tu actually dah cukup. Dah cukup. Boleh nampak geseran dia memang ada tapi sikit lah. I consider it minimal. Minimum lah sebab dia pun boleh pergi sampai 12. Yes. Baru dia start kan, maksud dia baru kuat tadi dia punya geseran, so quite good. Tapi kita test pula lepas ni macam mana dengan Vortex. Alright. Okay, that's it. Saat 2 4 7 8 9 10 masih tak ada apa-apa. Ke-11. So ini penentunya lulus. Ke-12. Right, tadi masuk je ke-12 dia terus start. Okey, yang ini suhu pun dah 100 lebih, agak tinggi. Dengan load 12 ni, Yes. lepas tu dengan kepanasan nampak memang dah berasap Panas ni, ini kalau letak tangan melecur dia guys. Dah 150, dah almost 160. Tapi masih tak ada apa-apa masalah. Puas hati dengan result, kami pun sama-sama letak 14S kat skuternya. So untuk skuter, setengah botol 50 ml cukup. Habis tuang, start engine jalan selama 3 minit. Then, kawan ni pun bawa pergi test drive. Habis tu, nilai feedbacknya. Untuk takat yang ni, aku dah puas hati dah. Aku punya mileage dah tinggi. Dah almost 20k. Sebab bila lepas 20k, memang enjin aku ada rasa sedikit lah tebal. Kan? Tapi bila aku dah pakai Vortex ni, Alhamdulillah, ada rasa smooth sikit. Tadi naik bukit ni pun, memang lebih ringan lah daripada biasa. Rasa macam motor tu kembali baru keluar kedai macam tu lah. Okay, nice. Last, kami bagi free gift sebagai penghargaan.